Jai tu. Awak tahulah. Tapi kenapa dia dengan budak Syak? Itu yang awak tak tahu tu. Kurang ajar. Sialah Jai. Apa yang kau buat ni? Kau berani tolong Syak? Kau nak mampus ke? Aku peduli apa? Dia boleh bayar aku. Aku tak nak hidup merimpat macam kau. Dia bodoh. Dia gunakan kau tahu tak? Bila dia berkuasa, apa dia bagi kau? Dia tinggal pun kat belakang macam aku. Kau nak? Taklah Jai. Aku bukan bodoh macam kau. Kau hal kau, aku hal aku. Kau! Jangan caw dulu. Gua mau lu ikut Malik. Gua mau dia malam ni juga. Gua turun sekarang. Kalau kau nak tarik Jai keluar daripada grup tu pun, kau fikir Syak nak tengok je ke? Syak nak usia macam tu je ke? Dah tentu-tentu dia masuk campur. Kau nak tepu angkat macam dulu? Kau tak boleh fikir ke? Tak ada otak ke? Masalahnya sekarang ni, dia tak dapat aku. Dia cari adik aku. Kau ingat aku boleh diam je tengok adik aku terbiar macam tu? Aku kena cari jalan. Cari jalan? Boleh jalan dengan kau punya jalan lah. Yang meletup kereta aku, bukan kereta kau. Habis lepas tu kau nak suruh diletupkan rumah aku pula. Kau nak suruh diletupkan rumah skandal-skandal aku pula. Kau tak ada akal ke apa? Kalau setakat kita, engkau dan juga Abang Londel ni, yang tak lama lagi akan jadi ayahanda, lupakanlah. Aku bukan takut. Aku bukan tak berani. Cuma aku tak tahu nak pergi serang ke mana. Sekarang ni kau agak aku tak boleh tahu tak? Sabar. Aku berani matilah sebelum sentuh keluarga aku. Aku fikir bila kau dah keluar, makin okey. Rupanya makin teruk. Makin teruk. Salah. Diam, jalanlah.